Volkswagen punya kereta tak boleh beli punya lah. Banyak orang cakap Volkswagen punya kereta kan tak boleh beli punya. Sebab apa? Sebab enjin dia senang overheat. Atau gearbox senang rosak. Banyak orang kan sangat takut masalah ini kan. Tapi korang tahu tak mengapa dia akan overheat? Mengapa dia gearbox akan rosak? Dia mesti tak lali apa tahu? Maintenance. So kalau sesiapa pandu Volkswagen punya kereta tak mau ada masalah kan, ini barang korang mesti catatkan. Pertama, sentiasa tukar itu minyak enjin. Tukar minyak enjin yang baik. Kerana enjin minyak yang baik kan dia ada cooling system yang lebih baik untuk coolingkan korang punya enjin. Kedua, coolant. Air coolant mesti ikut dia punya mileage nak tukarkan. Jangan semasa pandu kereta sampai kamu jual kereta atau itu kereta hantar pergi scrap, kamu pun tak tukar itu coolant punya air tau. Kerana coolant punya air jangan main-main tau. Dia pun adalah satu perangai yang sangat penting untuk tolong korang punya enjin cooling. Yang ketiga, gearbox punya minyak. Gearbox punya minyak pun nak ikut dia punya mileage, tukarkan. Tukarkan original punya minyak. Jangan gunakan minyak gearbox yang aftermarket punya. Kerana aftermarket punya itu brand kan, dia bukan yang sangat tahu atau faham kamu punya gearbox perlu berapa persen punya lubricant, perlu berapa persen punya itu cooling system. Faham tak? So ini adalah tips yang sangat penting untuk Volkswagen. Okay, so jangan lupa follow saya, like dengan share.